Ramai orang dia rasa selamat bila tengok angka dalam ASB dan juga tabungan haji semakin menaik. Tetapi kita kena ingat, ada beza di antara angka menaik dan juga nilai yang menaik. Saya bagi contoh mudah. 1,000 pada tahun 2020 boleh beli banyak barang. Tetapi 1,000 yang sama pada tahun ini 2025 mungkin boleh beli separuh barang sahaja. Di situ kita akan tengok walaupun angkanya masih sama tetapi nilai yang boleh dibeli daripada angka tersebut semakin lama semakin menurun. Berbeza dengan emas saya bagi contoh. Berbeza dengan emas saya bagi contoh. Emas 1 dinar ini pada tahun 2018 nilainya lebih kurang 1,200. Pada masa itu 1,200 masih mampu untuk beli seekor kambing. Pada hari ini, 2025, nilai 1 dinar yang sama telah pun meningkat kepada 2,200. Tengok, nilainya semakin lama semakin naik dan yang paling penting, masih lagi juga mampu untuk beli seekor kambing yang sama. Dan untuk fakta, yang sebenarnya 1 dinar ini mampu untuk membeli seekor kambing bukan sahaja kalau kita go back kepada 2020. Bahkan ketika zaman Nabi pun, para sahabat telah pun membeli 1 ekor kambing dengan nilai 1 dinar juga. Jadi, nampak tak kat situ? Emas ini tak lekan dek panas, tak lapuk dek hujan. Jadi, kalau anda nak simpan nilai kekayaan anda, simpan sahaja dalam bentuk emas. Pada hari ini, dengan Public Gold, anda boleh menyimpan serendah 1 gram dalam akaun emas Gap. Kemudian, anda boleh tambah pada bila-bila masa, tak kira di mana jua, seberapa banyak yang anda mahu, tidak ada komitmen bulanan. Macam mana cara dia? Anda boleh tengok saja video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold pada hari ini.